Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ni Pak Din. Yap. Hari ni doakan kami, saya akan pergi ke bahagian hal ehwal veteran Jeff untuk mohon bantuan sara hidup untuk Pak Din. Pak Din pencen masuk umur, lepas tu dia pencen umur 50, dia tak dapat pencen sebab perkhidmatan dia tak sampai kan. Pak Din pun keadaan macam ni, so saya akan bantu Pak Din lah. Ini laporan ni sebab buku dia hilang, buku berhenti dia hilang. So buku merah sebab banjir. Hampa tengok ni rumah dia banjir. Rumah dia banjir habis. Jadi dia tak ada lah buku berhenti dia tu hilang, ayak-ayak bawa hanyut. Kita cubalah kita cuba Pak Din, saya cuba. Ya. Meminta bantuan untuk pesara tentera yang umur 60 tahun ke atas. Pesara tentera kalau hampa pencen askar yang elok, tak ada hampa pencen elok, umur 60 ke atas dapat layak bantuan sara hidup. Tak silap saya RM500 kot. Kena mohon dengan Jeff, Jabatan Hal Ehwal Veteran. Kalau tak mohon, memang mereka tak tahu. Yang lepas, Kapten Makun saya dah buat. Kapten Makun dah berjaya dah dapat bantuan. Ini gila lah Pak Din. Kita doa lah Pak Din lah. Ya. Moga ada rezeki Pak Din, boleh tampung hidup sikit kan. Umur Pak Din dah dapat dah untuk bantuan. Ini untuk ni lepas ni, kita bantu dia untuk terjun dekat Burj Khalifa. Dia nak terjun juga. Kan. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum. Command and do. Sama-sama kita bantu Pak Din. Pak Din, kita akan bantu dia untuk daftar sebagai veteran di Jabatan Hal Ehwal Veteran Kuala Lumpur. Kurang-kurangnya bila kita daftar dia sebagai veteran, Pak Din layak mendapat bantuan perkhidmatan perubatan di Hospital Angkatan Tentera. Satu. Yang kedua, bantuan-bantuan macam bantuan hari raya, bantuan sara hidup, kan? InsyaAllah Pak Din boleh dapat. Yang seterusnya kita akan bantu Pak Din untuk daftar sebagai OKU. Pak Din dah patah sampai 14 tulang. Okey, kita bantu dia sebagai OKU, dapat kad OKU. Kad OKU dia akan dapat bantuan sara hidup untuk OKU 1 bulan berapa ratus dia dapat. Lepas tu Pak Din sekarang ni usia dia 71. Okey, ke depannya kita tak tahu macam mana kalau dia memerlukan peralatan khas. Okey, peralatan khas. Jadi, sebagai anggota tentera kat luar sana, tuan-tuan yang mana yang servis, yang dah servis berkhidmat, tuan-tuan berdaftarlah dengan Jabatan Hal Ehwal Veteran Angkatan Tentera Malaysia, Jeff. Setiap negeri ada Jeff. Jadi, bila Jeff data tuan-tuan semua ada di dalam sistem Jeff, mudahlah untuk kerajaan nak menyalurkan bantuan. Okey, saya cuba sedaya upaya saya untuk membantu Pak Din. InsyaAllah sama-sama kita doa. Semoga yang terbaik untuk Pak Din. Command and do. Terima kasih semua.